siapa yang memiliki Gold 10 gram ini sudah ada sekurang-kurangnya 4,000 dalam simpanan. Jika anda menyimpan untuk pendidikan anak-anak, 2 keping 10 gram ini sudah cukup untuk permulaan perbelanjaan apabila anak masuk ke universiti awam atau untuk dapatkan laptop. Bayaran iuran asas dan sedikit belanja poket untuk 1 semester. Untuk bakal pesara, 2 keping 10 gram cukup untuk perbelanjaan seisi rumah untuk makan, utility dan sedikit belanja untuk 1 bulan. Anda boleh pilih kaedah simpanan GAP atau Gold Accumulation Program. Kaedah ini tiada charge dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan. Anda boleh pilih untuk simpan 1 gram sebulan dan Gold bar 10 gram ini akan menjadi milik anda dalam masa 10 bulan atau 0.5 gram sebulan dan gold bar ini akan menjadi milik anda dalam masa 20 bulan. Simpanan emas adalah simpanan untuk masa depan. Untuk mulakan simpanan masa depan anda melalui emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan membimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.